Sedikit info terkini berkaitan dengan bantuan syukur. What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Ini berita yang orang kata 5 jam yang lalu telah di-upload oleh Sekretariat Sabah Maju Jaya. Ada sedikit perubahan dari segi pembayaran kali ini. Dengar-dengar kata sebelum ini 300 ke berapa, sekarang ni dikurangkan. Betul ke? Jom kita tengok paparan ini. Program Sentuhan Kasih Rakyat. Assalamualaikum dan salam Sabah Maju Jaya. Disertakan infografik terkini bagi Program Sentuhan Kasih Rakyat 2026 untuk maklumat dan rujukan semua. Untuk perhatian, semakan penerima yang layak bagi fasa pertama syukur 2026 akan dimaklumkan dari semasa ke semasa melalui laman Facebook rasmi Sekretariat Sabah Maju Jaya serta pegawai MySMJ profiler di setiap daerah. Korang boleh buat semakan di syukur.sabah.gov.my yang akan sepenuhnya beroperasi dalam masa terdekat. So, ini adalah kata infografik yang dimaklumkan, dan untuk pengetahuan korang, sini ada maklumat yang amat penting. Bantuan tunai RM200 sebulan di Sabah sehingga 31 Disember 2026. Aku tak tahu sebelum ni berapa? 300 aku tak tahulah. Tapi kali ini RM200 sebulan. Okay? Sebulan. Sebulan tu. Wow. So, kita tengok kelayakannya. Lebih 18 tahun sebelum 31 Disember 2025, warga negara Malaysia pemegang kad pengenalan status H beralamat dan bermaustatin di negeri Sabah lebih 1 tahun. Ketua isi rumah KIR miskin atau miskin tegar dalam data IKASih setakat 31 Disember 2025. Okay, KIR ini ketua isi rumah miskin dan miskin tegar dalam pengkalan data IKASih dan Padans. Okay, semakan berkala setakat 14 Januari 2026. Tujuannya meringankan beban kewangan penerima untuk keperluan asas khususnya makanan, menyokong golongan yang memerlukan untuk kehidupan lebih wajar, mengurangkan kadar kemiskinan tegar di Sabah sebagai tanda prihatin dan kasih kerajaan kepada rakyat. So, garis pendapatan kemiskinan bagi kategori miskin, okay, yang isi rumah iaitu 2,843. Ini dia punya benchmark lah, garis dia sebagai kategori miskin. Per kapita ini adalah isi berapa bilangan dalam rumah itu. Okay, contohnya dalam satu keluarga tu ada 7 orang. So, per kapita ni dikira dalam 7 orang tu lah. Okay, so dia kira macam tu lah. Okay, dan miskin tegar. Okay, isi rumah 1,257. Okay, dia punya benchmark dia punya garis tu. Okay, dan per kapita 310. Dan fasa pembayaran ini amat penting sekali untuk korang tahu. Fasa pertama Januari ke Mac. Okay, dan fasa kedua April ke Jun. Fasa ketiga Julai September. Fasa keempat Oktober Disember. Dan medium pembayaran disalurkan ke akaun bank ataupun secara tunai. Okey, dan semakkan status agihan boleh ke website syukur.sabah.gov.my ataupun sistem padans.sabah.gov.my. Untuk info lanjut, korang boleh sahaja telefon. Ini ada maklumkan dekat sini. Aku buat lama-lama sikit supaya korang boleh screenshot. Okey. Okey, dan lepas tu kau boleh pergi ke talian WhatsApp. Aku kira 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. So, aku tak tahulah. Okey, sebelum ini aku dengar-dengar ada yang mengatakan pengumuman sebelum ini dibayar sebulan 300. Aku tak tahulah kali betul ke tak, dan katanya dikurangkan menjadi RM200 sebulan. So, apa kata korang sebagai warga Sabah? Komen saja di ruangan komen di bawah. Aku Izwan. Assalamualaikum.